Jom, okay lah. Alright. Jumpa lagi. Alright. Apa-apa beritahu lah. Assalamualaikum. Hello and hi YouTube. Okay gang. Awak ni sidang ke? Awesome. Okay geng. So sekarang saya bersiaran di Alustang. Okay, saya nak ke tapak event. Ada event mega gathering kot kalau tak silap saya untuk RSX. Okay. So okay, cerita dia ni saya dah kelewatan ni main event ni cerita dia sebenarnya dia mula pada pagi tadi. So saya dapat info ni daripada sahabat saya lah, Madi. Dia ada dekat tapak event ni. Dia bagi tahu saya pun dah tengah hari tadi dah. Lepas Johor tu saya terus lah gerak ke Alustang ni lah. Kita tengoklah mana sempat kita buat video, kita buat lah kan. Okay, sebab sekarang ni nak keluar ride pun dah lama tak keluar ride. Sebab banyak urusan yang kena selesaikan. Memang tak sempat lah nak keluar ride tu lagi. Hujung tahun dengan kerja lagi. Okay, so memang tak sempat. Okay, so bila ada event macam ni, saya ambil peluang lah untuk saya main. Okay, sampai Madi dah. Aduh, abang kita fun. Assalamualaikum. Hai. Sampai mana? Sampai ini. Nak test kilo. Dengan bok ni. Test kilo. Test kilo. Minyak baru, geng, minyak baru. Yalah, minyak baru. Dia sudah masuk Capri lah. Okey, seterusnya nombor cepat. Dah terbukti minyak ni dalam Capri, geng. Kalau hampa mau boleh cari lah minyak ni. Saya tak pernah pakai, jadi saya tak tahu macam mana minyak ni, saya tak tahu. Saya tak pernah pakai lagi. Tapi mereka dah bukti pakai dekat jentera Capri ni. Okey. Spobike mana? Ada? Spobike boleh. Oh, spobike mana? Ni. Ni boleh pakai. Ni macam anda saya pakai Sepang. Endurance dia kita pakai ni. Kalau Capix 1040 kita pakai. Okey, dia boleh support noh. Boleh. Endurance punya dia boleh support. Macam minyak ni 2 jam tanpa berhenti. 2 jam tanpa berhenti ya. 2 jam tanpa berhenti. 141 lap. Motor ni dengan ni tu lah SB 50R itu. Oh tu dengan yang tu. 2 jam tak berhenti motor ni. Live saja lah 8.30 10.30 malam. Boleh lah. Okey geng. So kalau hangpa tengok yang ni dia tayar ni kualiti dia lebih baik sikit daripada yang ni. Yang ni dia tayar biasa je geng. Okey, tayar dia biasa saja. Alright. Tayar ni lagi better lah. Okey. Tapi saya tak tahu, saya tak bisa pakai. So siapa yang dah bisa pakai tolong komen sana. Komen tak. Okey, tempat semua boleh teman. PQA. Dia juga ada sprocket kan. Ada sprocket. Ada rantai. Okey. 428. Berat juga 428 ni. Okey, untuk tempat pertama Dia ada sprocket. Okey. Sprocket. Tapi ini standard lah ni. Standard. Ni 415. Bukan ori. Ha? Oh, dia tak ada orin. Reglan tak halasa. Oh. Dia punya pin dia pun beza. Oh. tempat custom pin. Okey game pin dia beza. Toyota yang mengaji SK 593 6.
daripada Toyota. Yang ni daripada Toyota. Oh ni ya. Oh. Okey geng, tu nampak daripada Toyota okey. Ni spoket dia. Okey. Spoket dia. Lain macam dia punya bingkai spoket dia. Harden lah. Kalau harden ni kita boleh faham dia tahan lah. Heavy duty lah. Memang masuk lah. Dia ada banyak model untuk AFI ada, Rezek ada, Wave ada, alright, FZ ada. So banyak model. Untuk banyak model ada. Lawang. Tu. Kalau yang terbaru dia main colour ni. Kalau mana? Oh dia keluar krum. Krum tak minat. Yang ni juga. Krum dia payah nak jaga. Yang ni. Ni lawa lagi. Dengan purple dia. Purple ke pink yang ni? Apa? Oh. Dia purple pink. Purple pink tu. Lawa geng. Dia kalau pakai PMP terus ya. Buat nol. Areh. PMP ya no. Kita beli apa bracket alloy tu kan. Dia kena beli bracket lainnya. Pan bracket Magic Boy semua sama. Oh lawa geng. Kalau nampak lawa. Dengan dia main warna purple dia tu. Menyelah. Menyelah. Pandang. Pernah try kita punya brand? Apa power key? Power key. Power key mana punya? Kita KL. KM nya. Sekarang kita ada letak HPUD punya masuk kapling. Baru race last round lah. Mereka try lah. Sudah 2-3 round lah. Dia o-ring nya. Ini tak ada o-ring. Kalau untuk pro ampunya tak boleh masuk o-ring. Oh dah. Dia mesti Kalau untuk rider rider biasa. Nak tahan biasa pakai o-ring. O-ring tahan sikit. Yang o-ring yang ni lah. O-ring sini pun o-ring. Ini gold color. Ini ada warna-warna lah. Apa beza yang ni dengan yang ni? Ini ada color saja. Color saja? Color saja. Lepas material dia sama je lah. Lepas tu dia punya o-ring tak sama color lah. Ini o-ring hijau. Ini o-ring hitam. Oh, o-ring dia ada color. O-ring ni tak ada color. Dia punya boost gold color. Ini boost biasa punya color lah. Okey. Kalau you nak lagi special, limited color baru sampai. Oh, lawa. Rosy green mesh creamer hitam. Ini o-ringnya? O-ring dekat warna sini. hitam Hitam. Ini limited color baru sampai. Okey. Dalam TikTok belum ada lagi. Dari jauh-jauh sudah nampak. Itulah daripada jauh sudah nampak lain macam. Hitam lah, matching. Dia kena spoket hitam. Spoket hitam baru cantik. Oh, lawa. Lawa. Yang lain hijau. Jauh-jauh sudah nampak. Dia sebab dia main hitam hitam hijau. Ini dia punya beza dekat sini bush. Dia punya bush sudah tambah tebal sikit. Oh, untuk ini limited. Dia besar sikit lah. Dia punya material lain sikit. Oh, tapi dia 415. Ada 428 tapi kita tak bawah dia. Oh, 428 yang mana ni pun ada tak? Ada. Oh, Allah. Apa? Terbang. 3 BB. So bateri kita jam bateri dia lah. So kita punya record paling tinggi 5 tahun. Rider 5 tahun no? 5 tahun baru bateri habis. Tak nak tengok motor boleh condition juga lah. Ni untuk motor apa? Ini 7A untuk SYM 18. Ada banyak model. Macam untuk ASF banyak ialah 6B lah. Kita masuk kapri begini 6B. Okey oh. Boleh ambil. Ini stiker boleh ambil. Ini kapri dalam baru ada letak punya stiker. Dekat luar tak ada punya. Kita letak dekat kapri punya motor. Ini dia dalam. Kuasa dia kira gini, dia kira bagi barang. Mereka pakai 6B. Pakai ni punya bateri. Masuk kapri punya motor. Okay geng, Capri pakai bateri ni ya. Pemain Capri. Oh ni, ni lah model baru dia. Yang model tadi yang ada macam purple tu sikit kan. Yang ni dia chrome lah, chrome. So kalau hampa yang minat chrome boleh ya. Dan saya ni kurang sikit lah chrome. Tak payah nak jaga dia.
Saya lebih prefer macam warna tadi lah. Lagi lawa. Oi. Duk rumah dah betul dah. Madi punya kerja ni. Duk rumah dah betul dah. Ni Madi punya kerja. Saya duk rumah dah betul dah. Kan. Kalau aku tak main tadi, tak hujan ni. Aduh. Abang beli minyak abang. Minyak 2 botol abang. Sakam abang. Sakam abang beli minyak 2 botol tu. Ada apa biji yang tadi tak dapat kan? Motor champion ni menang. Dia kata dia menang. Dapat cowi biji. Cowi biji. Okey geng. So kalau menampak ni ramai orang, ramai. Geng kelab-kelab lah, kelab-kelab daripada seluruh negeri. Okey, daripada Penang, daripada Kelantan, Johor pun ada saya dengar kata. Alright. So yang ni adalah merupakan Mega TTS, okey. Mega TTS untuk RS RSX, okey. Depa buat dekat dekat Alustang, dekat dengan Tesco Stargate. Okey, kita bagi JYP kerajaan MO Dengan angin kuat tadi. Dengan angin pun kuat tadi kan. Ya, okey ya. Ramai daripada kelab-kelab ni kan. Alright. Oh, menang. Ya, menang kopi. Buka. Oh. Jaya daripada Kelantan. Oh, lawa. KYP. Kalau Tak apa dah lo. Dia tak nyesel lo. Tak nyesel. Madi tak dengar. Tak ada hau. Boleh depan motor dah. Tak hau. okey. Pokoknya lagi saya nak balik dengan Madi. Dan kita makan dulu lah. Madi pergi buang motor sah. Okey. Madi makan cok udang. Saya buang nasi lah. Saya tak kena lagi nasi ni. Tak ada kena lagi nasi. Okey. So jom bismillahirrahmanirrahim. So okey, alhamdulillah dah selesai makan. So ni Madi. Alright, kita nak balik. Nak balik jalan mana? Ha? Aku ayat hitam. Hamai kau nak? Nak balik kau highway? Dah ikut. Kau ayat hitam jalan tak elok. Tambah hujan pula, becok. Dah, balik kau nak? Aku. Jom. Aku ikut hang lah. So okey kan, alhamdulillah dah selesai. Alright, selesai makan, kita nak balik lah. Saya nak balik dengan Madi. So Madi dia teman saya. Tadi dia main dengan grup satu lagi ni, kawan-kawan saya. So depa tu dah balik dulu. Dia teman saya makan punya pasal. Terima kasih banyak lah, kesian kat dia pula kan. So saya balik dengan dia lah. Kami dua lah. So alhamdulillah hujan pun dah berhenti. Tadi hujan lebat geng. Lebat sangat tadi. So kita naik highway lah. Masuk ko tu tak mau. Masuk ko apa? Lepas pada Citra tu, kono kiri masuk ke jalan kampung tu. Habis lalu tak?
Tak apa, saya kita terus ikut Jitra nak pergi mengalar ke Changlun. Sebelum sampai kat Changlun tu, dia ada satu simpang untuk masuk jalan kampung. Terus keluar ke belah sebelum Kok Diang. Tak apa, tak pergi aku ni. Motor kuat Buambok. So alhamdulillah dah sampai balik akhirnya dengan selamat sama Ahmadi. Kita layan corner sikit. Okey lah, saya dengan Mahdi pun nak pisah dekat depan tu. Alright, bagi yang sudi menonton, alright, saya ucap jutaan terima kasih banyak-banyak. Okey, seperti biasa no, apa jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okey, Assalamualaikum and bye bye.